Saya akan ribur dia ni, besarkan dia ni supaya dia boleh ngam masuk nanti. Itu 1 minit hari ni. Shop kami ni, dekat foundry kami. Hari ni ada satu customer, dia hantar carburetor ni. Okay, ni dia punya tapak lah, adapter dia ni. Ini dia punya, kita panggil tengkuk lah senang. Okay, masalah dia ni, dia tak ngam. Nombor 1 lubang ni tak ngam. Ni lubang ni. Lubang ni tak ngam dengan lubang ni. Lubang ni kecil, nampak? Saya tunjuk. Lubang ni besar, lubang ni kecil. Jadi dia nak minta saya besarkan lubang ni. Kira dia duduk macam ni lah. Nampak? Jadi kita akan besarkan lubang ni nanti supaya dia boleh ikat. Lepas tu, satu lagi sini tak ngam. Ni, tapak lubang ni dengan ni. Nampak? Tak boleh masuk. Sekejap lagi, saya akan ribur dia ni, besarkan dia ni supaya dia boleh ngam masuk nanti. Nampak tak? Jadi kalau siapa geng-geng motor tu, yang beli barang aftermarket ke, yang beli barang racing ke, tak ngam, nak modify. Terutamanya geng-geng Ipoh lah. Boleh bawa datang ke Fizi Industri di Sawi Ipoh. Kalau orang jauh macam mana? Orang jauh pun tak ada masalah. Boleh terus wasabi kami. Kita ada nombor kita kat bawah tu. Boleh post kat kami. Kita dah siap, kita boleh post balik. Tak ada masalah. Post pun kita layan. So, siap nanti saya akan tunjuk. Dapat hari ni saya